Siti Khadijah ni pandai, cerdik orangnya. Kalau orang kita kat Kelantan cerdik macam ni, tak balas laki bini. Ada payah bertahun-tahun di mahkamah syarak. Siti Khadijah tengok muka tu laki dia pucat. Dia kata, abang solusi. Wallah, dia bersumpah nama Allah. Cikgu tu tidak Islam lagi, tapi kelima Allah dia telah diguna meluas di kalangan jahiliah cikgu tu. Kalau Allah la yakhzika Allah abada. Demi Allah Ta'ala tidak menghinakan orang seperti. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Abang ni jauh daripada bila lagi tak balas dengan adik-beradik. Silaturahim ni abang guna dengan adik, dengan abang, apa saudara, pupu apa. Sekadar abang ingat ke abang ni baik belakon dengan adik-beradik. Jadi perangan ni ada pada kita, khasnya pada abang. Tuhan tak buat nyanyi. Buat nyanyi ni kan orang tak berjuru. Doa agak. Abang ni jenis orang berjuru, mana boleh Tuhan buat nyanyi. Ini kata-kata begini menyebabkan orang Pailah ni motivasi. Beri semangat nak suruh gagah semula. Ketagunya, pucat kelak tu mudah-mudahan berlari darah. Pas pada bini kata begini.